Hak ni mesti kena tahu, mesti kena check, mesti kena sebar wit kata. Sebab hak ni kena banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sansat Masa yang sikat. Hari ni saya nak khabar, hari ni saya nak lari di segi penipu dia kak. Jangan sama sekali kita tekan. Iaitu masa sekarang duk jadi viral. Masa sekarang pakak lari lah masa lalu ni. Saya dalam website kau, dalam page, dalam media masa sekarang tengah duk lari. Iaitu ada pihak penipu, dia post, lepas tu kita pun rasa setuju dengan kita. Dia post lagu mana dia kak? Dia post ke saat ni tu, dia kata oleh raja ni meninggal dunia, iaitu Raja Tina tu meninggal dunia. Bila Raja Tina meninggal dunia ke saat ni tu, dia ada sertifikat iaitu istimewa bagi orang nak main internet free. Ni puluh cik ke saat ni tu. Dia main rupa dengan dia kak. Sebab kita setuju sama dengan saya juga, apabila benda hak free-free, benda hak boleh guna dengan tak ada kena pakai duit kita ke saat ni tu, rasa setuju belaka. Sebab tu lah masa sekarang ada tengah kuat di segi ni ngebak. Banyak orang dah duk kena dengan hak penipu ni. Hak ni sebab tu lah saya make my sapa, make my lari hak kita. Jangan sama sekali kita tekan ngikut hak dia post, dia check. Lagu ni lah dia tangan. Jangan sama sekali kita tekan hak dia post kat ni je. Apabila kita tekan masuk dalam rebuk dia, masuk dalam kerabuan kan hak dia, hak tu habis di segi banci kita, kalau di segi komun kita, di segi popo hak kita dalam telefon, dia serok tu bisnya. Sebab tu jangan sekali tekan ngikut tu hak ni. Sebab masa sekarang banyak tubik dilari. Kena banyak dah dia kak. Di segi benda hak tak kena duit, di segi bagi free, kakak setuju lah kak. Sebab tu lah hak ni hak kena banyak. Ya cari peluang, cari okam. Masa sekarang Raja Tina meninggal dunia, dia pun cari masa peluang di segi ni, dia buat projek hak dia kat sana untuk nak penipu. Nak kata ikutlah musim gapo, ada apa-apa di segi istimewa fisik gapo. Kita jangan sama sekali apabila dia mau post suruh kita tekan link ko, suruh tekan gopo tu, jangan sama sekali. Suruh krok komun, suruh daftar nama gopo, jangan sama sekali. Kalau bahasa kerajaan tak ada istihar, kita jangan sekali. Hak ni lah hak bahaya, hak ni lah hak penipu. Masa sekarang kita tahu dah jangan penipu, kita pakai sebar. Kita cek, kita sebar terata, wifok jiran-jiran kita, wifok 3 wilayah kita ni, jangan kena tipu dengan mudah-mudah. Dialah benar hak free, dialah benar hak tak kena duit. Hak ni setuju belaka. Saya sendiri setuju. Hak kita pun setuju. Kalau benar hak tak ada kena duit, benar hak free kat ni. Sebab itulah hak ni kita mesti kena share, kena sebar lah. Kalau asal mari lagu ni, demo dok post lagu ni, jangan sama sekali kita kemah. InsyaAllah. Sebab itu pakak tahu belaka dah. Sebarlah wisama kata. InsyaAllah.